Alhamdulillah. Skop ni puas aku cari tau. Lala terpaksa order online juga. Sebab tak semua barang ada jual dekat hardware. Betul tak? Skop je ni. Aku tak tahulah kalau dekat tempat korang ada jual skop yang panjang macam ni. Ni adalah skop untuk korek lubang. Nak tanam pokok bunga memang cantik. Nak tanam tiang memang cantik. Kerja nak guna senang je. Letak macam ni. Tekan saja. Nah, kalau tanah lembut tekan saja macam tu. Gerakkan dia ni. Longgarkan dulu tanah dia macam ni kan. Letak. Pijak. Longgarkan dia punya tanah dia. Lepas tu nanti kita tarik lah dia punya tanah dia semua sekali. So yang ini aku sangat-sangat recommend dengan korang. Kalau korang nak beli ni, korang tak payahlah survey hardware. Sebab aku dah survey kat hardware, tak ada jual skop ni. Tapi tak tahulah tempat korang ada ke tak ada. Tempat saya dekat area Pekan Nenas ni memang tak ada skop ni. So aku terpaksa beli online. So bila aku dah dapat, aku dah try, memang function. Jadinya aku nak recommendkan dengan korang. Kalau korang nak cari skop yang macam aku pegang ni, korang pergi ambil kat dalam beg kuning. Harga tak mahal, cuma yang ini dia datang berasingan. Skop lain, batang dia lain. So batang ni boleh pakai batang apa-apa pun. Batang penyapu ke boleh apa semua tak kisah. So yang ini aku letak kat dalam beg kuning. Siapa nak skop untuk korek lubang ni, kau pergi tengok kat dalam beg kuning aku. Okay? Assalamualaikum.